Inilah dia super moped pertama di Malaysia iaitu SYM VFE 185i yang terbaru. Yang pertama dari segi enjin. Motor ini menggunakan 183cc double overhead cam dengan 19.7 horsepower dan boleh pergi 150 km/h. Dari segi rekaan, SYM VF3i 185 yang baru ni tampil dengan gaya yang sporty dan agresif. Fairing yang tajam, lampu LED serta posisi tunggangan yang selesa menjadikan motosikal ini bukan sahaja nampak garang, malah sedap nak bawa. Antara kelebihan utama motor ni adalah meter digital full color yang moden, ada dual channel ABS dan 6-speed transmission. Untuk taki motor ni pula, bagi aku besarlah dalam kelas dia sebab SYM bagi 7 liter. So korang, apa tunggu lagi? Kalau korang minat dengan SYM VF yang baru ni, korang jangan lupa tekan link dekat bio sekarang. Bahal lagi, motor ni juga korang boleh apply secara full loan.